Dekat Johor dah kena pakai baju kurung balik. Lepas setahun boleh pakai baju sukan. Nampak pelik bila semua orang pakai formal. Baju awak. Mentang-mentang nak pakai baju baru, diorang scan daripada atas sampai bawah. Macam murah sikit lah. Ni potongan dia kemas nampak bawah ni. This is from Anggun. Tak, dia punya. Dia tak iron. Ironless. Iron. Cantik. Masuk kelas. Beautiful. Teacher, you are so beautiful. Beautiful. Baju kurung yang Nana pakai ni baju Anggun Cotton Collection. Tak perlu iron tau, tinggal sarung je. Cutting dia langsung tak ketat, senang nak gerak sana sini. Hari ni Nana kelas penuh. Lepas tahun 1, tahun 3. Lepas tu kelas tahun 4 pula. You sure easy peasy? Apa gerak sana sini langsung tak berpeluh. Baju ni sejuk je pakai. Dah habis kelas kita pergi dewan pula untuk latihan hari kanak-kanak. Ada go beautiful. Anggun. Macam ni lah kalau kena latih budak sekolah rendah. Memang melompat sana sini weh. Walaupun pakai baju kurung memang selesa je gerak. Ramai suka baju Anggun yang terbaru. Baju kurung Azalia ni 11 hari bulan 12 baru launching tau. Jangan lupa grab. Dah pukul 2 petang, let's go back home. Nana nak beli lagi lah baju ni kali lain. Senang tak payah iron. Dah lah cantik, selesa lah. Bestnya pakai Anggun.